وصحبه وبارك وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua masih ada lah. Kau ada yang dah pergi dulu? Ada lah semua, insya-Allah. Selamat hari raya semua, insya-Allah. Masih lagi Syawal, Ustaz lah. Alhamdulillah, barakallah. Baik, alhamdulillah, kita insya-Allah pada seterusnya kita akan guna buku ni, insya-Allah nah. Tapi saya dah bagi tahu Cik Wan lah. Cik Wan ususkan lah. Insya-Allah. Baik, sebelum tu kita nak habiskan buku ni. Dia jadi ni lah, dia jadi pada kita kata pengajian yang masuk dalam tajwid lah, maksudnya dalam sistem lah, dalam konsisten. Yang buku ni dia adalah latihan sebenarnya. InsyaAllah kita masuk buku ni dan kita akan buat 2 slot. Kita akan sediakan bacaan Quran insyaAllah 1 ayat 1 minggu, tak apa dah. Alhamdulillah. Allah nah, alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita nak habiskan buku ni sikit lagi. Alhamdulillah. Habis ditanyakan apa bezakah buku ni? Dia tidak beza tajwid ni. Tapi yang ni saya huraian dengan secara ringkas. Tapi kita kata kalau buku ni dia ada sikit lah, ada segi kemantapan dan kekemasan tu. Dia jadi sistem lah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita akan mula dengan, dan kita akan belajar balik sifat. Kita akan tahu hurufnya macam mana, setiap huruf ada dalam tu. Yang ni huruf yang tahan, ni huruf yang lepas. Kita akan tahulah insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada muka surat 80. 80 ni itu berkaitan dengan saya rasa tidak masalah 80 ni. Kita terus pada pelajaran 19 berkaitan dengan idgham. Baik, idgham, kalau disebutkan idgham, yang kita tahu adalah idgham idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Tetapi idgham di dalam Al-Quran ni ada 7 idgham. Bukan dia idgham ma'al gunnah saja. Bukan dia idgham memasuk dengan tiada dengung, dan idgham bi gunnah ataupun ma'al gunnah. Bukan itu saja, bahkan ada idgham 7 idgham. Kalau kita sebut pasal idgham ada 7. Jadi idgham ni dengan bahasa Melayu kita iaitu memasukkan sesuatu. Itu ada idgham. Jadi yang memasukkan sesuatu ni dia ada 7. Baik. 7 ni kita tengok ada apa? Idgham apa? Dia ada yang pertama, saya tulis bahasa Arab dulu. Yang pertama idgham, idgham
Kita ambil yang awal-awal adalah idgham ma'al gunnah dulu, ataupun bi gunnah samalah, ma'al gunnah dulu. Ma'al gunnah berserta dengung, ini nama dia, berserta dengung, ni dengung, ni dengung. Ni dengung ni. Baik. Baik, yang pertama idgham, yang kedua adalah idgham bila, bi dan la. Bi ni maksudnya dengan tiada ataupun dengan tidak. Gunnah. Dengan tidak dengung. Ini idgham. Idgham yang ketiga adalah idgham syamsiyah. Syamsiyah. Apa dia idgham syamsiyah? Iaitu alif lam yang pertama yang tidak ada tanda dalam Quran dan disambung dengan huruf yang ada sabdu. Seperti kita kata, cuba contoh nun di sini. Kita ambil nun, baca dia al-nar ke ataupun kita baca kita ni al-nar ke baca an-nar. Baca an-nar. Ni yang panggil huruf idgham. Idgham lam dimasukkan di dalam nun, yang panggil idgham syamsiyah. Yang keempat adalah idgham mislain. Dia idgham mislain dengan idgham mutamasilai dia umum. Kalau kita kata idgham mislain, tak apa. Mislain saya beritahu apa dia mislain. Idgham mislain ni maksud apa dia? Maksudnya sama, serupa. Sama ataupun serupa. Khusus kepada mim bertemu dengan mim yang sabdu. Mim yang tidak ada tanda sukun bertemu dengan mim yang bersabdu. In kuntum mu'minin, sepertinya kuntum, mim ni di dalam Quran memang tidak ada tanda dan bertemu dengan mu'minin. Contoh dia mu'minin. Ini adalah idgham mislain. Saya kata dua serupa je lah. Sama ataupun serupa ni, bertemu dua serupa. Baik. Yang kelima adalah idgham yang kita akan bicara nanti, iaitu idgham apa dia? Mutamasilain. Ini bunyi payah sikit lah. Tak apa. Mutamasilain sama je, boleh lebih kurang, tapi dia umum. Mutamasilain. Jadi mutamasilain sama dan serupa. Tapi cuma nama dia tu mislain dengan mutamasilain. Jadi idgham mutamasilain ni kita akan bicara nanti insya-Allah. Dan yang keenam adalah idgham mutajanisain. Kita selalu sebut bahasa Melayu ni, cuma dia di atas wazan lain, di atas panggilan sambungan huruf tu. Nisain, iaitu sejenis. Kalau bahasa Melayu kita sejenis. Sejenis. Kalau taja nisai ni dengan wazan yang apa dia jamak kepada, dan sebutan tu dia dipanjang. Jadi kalau kita bahasa Melayu kita duduk gunanya adalah sejenis. Sejenis. Jadi apa sejenisnya nanti kita akan beritahu. Ni sejenis, ini sama. Baik, yang ketujuh idgham mutaqaribain. Mutaqaribain ni kita sebut juga qarib, dekat. Yang qarib. Qarib ni asalnya dekat. Yang dekat. Dekat apa? Semua tiga-tiga ini adalah berkaitan dengan makhraj.
Makhraj dan sifat. Dan sifat. Baik. Contoh daripada mutamassilain nanti kita akan dalam sebut tu, mutajanisain dan mutaqaribah. Inilah idgham yang ada dalam Quran. Idgham yang ada dalam Quran. Baik. Kalau izhar pun banyak juga. Izhar tu banyak. Yang idgham ni dimaksudkan dengan masukkan sesuatu. Masuklah, kita ambil umum cara masuk. Baik, masuk di mana kita kata idgham. Contoh dia, kalau idgham yang kita dah idgham al-ghunnah ni, contoh dia nun ataupun tanwin, bawah atas dan bawah, dimasukkan di dalam huruf yang selepasnya. Ini pun sama, dimasukkan di dalam huruf yang selepasnya. Maksud nun ini dimasuk di dalam huruf yang selepasnya. Jadi huruf yang selepasnya mesti huruf yang idgham lah. Seperti mana ya, waw, mim, nun, lam, ra. Jadi apabila kita nun mati, nun sukun bertemu dengan ya, dia akan baca bunyi ya. Maksudnya nun ini masuk. Ini mana nama dimasukkan idgham. Dimasukkan idgham tu. Boleh faham tak? Baik. Kalau idgham bila gunnah pun dia ada dua huruf ni. Jadi nun ataupun tanwin dimasukkan di dalam lam dan dalam ra. Itu maksudnya idgham. Kena faham idgham tu. Idgham ni. Jangan susahkan. Jangan menyusahkan kita. Apabila sebut idgham, kita faham dah. Dia adalah masuk. Baik. Kalau idgham samsiyah, lam ini tidak dibaca, dimasukkan di dalam nun. Itu nama dia idgham. Baik, kalau idgham mislain, mim ini tidak dibaca. Mim yang pertama ni tidak dibaca, terus baca dengan huruf yang kedua seperti ini. Jadi tu ni dia akan bertemu dengan huruf mim yang kedua, tidak dibaca pada mim yang pertama. Jadi kalau kita baca dua-dua bunyi macam mana? Tomum gitu dah. Tomum itu tak boleh lah. Ini tidak dibaca. Maksud ini diidghamkan ni. Yang ni idgham. Idgham. Dan idgham mutamassilan dan mutajassilan ni kita akan sebut nanti. Baik. Kau faham dulu berkaitan dengan idgham. Idgham dalam kepala kita set. Ia adalah masuk. Yang masuk tu kita dah tahu apa dia, hukum dia. Masuk apa, hukum apa dia. Idgham apa? Kalau idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah berkaitan dengan nun dan tanwin. Kalau samsiyah ni berkaitan dengan alif lam samsiyah tu. Kalau idgham mislain, maka berkaitan dengan mim. Mim. Adakah boleh kita letakkan nun mati bertemu dengan nun idgham mislain? Nun mati bertemu dengan nun. Adakah idgham mislain? Ya, boleh. Tetapi dia dah ada nama sebenarnya. Dia masuk dalam idgham ma'lunah. Tetapi dia pun sama. Nun sama nun ni boleh letak dengan nama idgham mislain. Ataupun idgham masuk dalam huruf yang sama. Boleh tak ni? Sudah. Walaupun lekat sekejap tak apalah. Tapi boleh lah nak. Lekat sekejap. Tak tahu. Lekat tu sekejap saja. Tapi bila dia sebut semula tu dia lekat balik. Alhamdulillah. Baik. Ya, ini berkaitan dengan makhraj. Baik, kita akan teruskan kepada pelajaran yang kita akan belajar ni, iaitu idgham. Kita tengok idgham, hukum idgham ada tiga, iaitu idgham mutamassilain ataupun pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang sama dengannya. Gitu. Seperti mana itulah. Mutamassilain ini adalah huruf yang penemuan huruf mati dengan huruf yang sama dengannya. Jadi kalau ba dengan ba lah, kalau ta dengan ta. Seperti mana contoh yang di bawah tu. Seperti mana lam dengan lam, ra dengan ra, dan dia bagi contoh kanat ta'mal. Kanat ta'mal. Yang penting kita tahu bahasanya huruf ta yang mati bertemu dengan huruf ta yang hidup. Mudah, tak ada payah pun.
Tetapi yang payah di mana? Laksana bacaan. Macam mana kita nak baca? Adakah kita bunyi 2 kali? Kalau kita bunyi 2 kali, bunyi macam mana? Kanat ta'mal. Itu boleh macam tu? Tapi itu yang dibaca oleh kita. Baca macam tu salah lah. Kena baca bunyi 1 saja. Baik. Kita nak luas sikit berkaitan dengan sukun. Sukun ni luas ni. Kalau bab sukun ni luas. Kalau sukun ni dia ada 3. 3. Ada 3. Ada 3 sukun. Di dalam Quran kita ada 3 sukun. Ada sukun yang jelas. Ni mula panjang sikit lah. Tapi tak apa ilmu. Apa dengar dulu. Walaupun lekat sekejap. Tak apa. Ada sukun yang jelas. Nampak jelas. Sukun yang jelas. Ada sukun yang tak nampak. Ada sukun yang tak dikatakan sukun. Sudah dah lah. Sukun tapi bukan sukun. Maksudnya sukun yang tak sukun ni macam mana? Seperti ni lah ni. Seperti yang ni. Sukun tetapi tidak dibaca dengan sukun. Seperti ni. Kanat ta'mal. Kena kupas lah ni. Baik, kupas sikit. Tak apa. Sebab kalau kita kupas sikit. Jangan tidur. Sebab yang ni tak ada dalam buku sini. Ini berkaitan dengan kita belajar dengan guru. Baik. Kita tengok sukun yang pertama. Kita kata sukun apa dia? Sukun yang jelas. Maksudnya jelas. Kalau yang jelas ni mesti kena ada tanda sukun. Semua dalam Quran adalah sukun jelas. Betul kan? Kita tanya betul kena betul lah. Yang kedua, sukun yang tak ada. Maksudnya yang tak nampak. Yang panggil tidak jelas. Tidak dijelaskan. Tidak jelas. Maksudnya tidak jelas. Dan tak nampak lah. Tapi sukun. Sukun apa? Ustaz Lawal kita Ustaz? Ustaz Imam kita? Sukun apa? Yang tak jelas. Tapi kena baca sukun. Sudah. Pagi-pagi ni kena nasi rabu tak apa. Ni kena ni. Ni kena fikir banyak. Sukun yang ada dalam sabdu. Tak jelas. Tapi baca kena sukun. Nampak tak? Satu lagi sukun. Sukun, jelas sukun tapi tak dibaca dengan sukun. Payah nak tulis ni, macam mana nak tulis? Sukun tapi tidak dibaca sukun. Sudah. Sukun mana mati tapi tidak dibaca dengan sukun. Tidak dibaca. Baca. Dengan sukun. Dengan sukun. Baik. Macam mana ni? Agak-agak macam mana? Sudah dah. Macam tu lah. Iaitu sukun yang tidak ada simbol. Di dalam Quran semua saya bagi tahu kata dalam Quran semua kalau huruf sukun yang tidak ada simbol sukun tidak dibaca dengan sukun. Seperti mana huruf kita kata huruf ta tadi. Walaupun ta bertemu ta, tetapi tak baca yang awal ni, dia kena baca yang kedua. Dan contoh lagi yang kita nampak, nun yang tidak ada simbol apa-apa dan mim yang tidak ada simbol pun dalam Quran. Adakah dibaca dengan sukun? Tidak. Ia dibaca dengan hukum yang tertentu dan tidak bunyinya jelas. Jadi sukun ni kalau kita kata huruf qaf, kalau kita kata huruf ta yang ada tanda sukun, mana kita kena bunyi jelas pada ta ni. Bunyi je nah. Tetapi kalau nun macam ni, kita contohlah, nun yang tidak ada simbol dan mim yang tidak ada simbol, kita nak baca macam mana ni? Tak ajar dah, tak baca bunyi an tak. Kita baca macam mana?
Ini nama dia sukun yang sukun tetapi tak baca dengan sukun. Ini kena tahu ni. Baik. Kalau mim sama juga, tak baca dengan mim tu. Dia baca macam mana? Dia tak baca dengan jelas. Jadi ini sukun. Ini sukun. Sebenarnya tak nak keluar, terjadi panjang. Panjang lagi ni, bukan sikit je ni. Ada lagi cerita dia. Kalau ditanya sukun ni apa? Sudahlah. Sukun tu apa? Ini bukan dia kita nak test dari segi tak, kita nak tahu cerita pasal sukun yang kita baca tu. Sukun adalah mati. Mati ada 3. Lepas tu nak tahu diri sukun tu apa dia? Sudahlah. Dan kalau kita tak tahu sama mana pun kita baca tak akan jadi, kita baca tak akan jadi panggil hati-hati panggil. Tak menjadi kita tak meresaplah panggil, tak fahamlah kaedah tu. Baik, kita tanya sukun apa? Sudah. Saya dah pernah bagi tahu. Kalau Tuhan tanya saya, kalau mati saya lah kan. Tuhan kata dah wajah ayat. Dah. Tapi lupa. Lupa. Tapi kita cerita dah pasal rambang kan. Belum masuk dengan panggil konsisten kitab lagi. Baik. Sukun ni ada 3. Ada 3 nama, tetapi kerja dia sama. Kalau kita tak faham 3 nama dan 1 kerja, tu kerja yang sama, lagi itulah kita baca Quran, kita tak ambil berat tentang sukun. Kita kena faham, sukun dia ada 3. Dia ada 3 nama, tapi perbuatannya sama. Yang pertama kita kena sukun. Tak pernah dengar, jangan risau, tak pernah dengar. Kata pernah dengar tidak? Tak pernah dengar. Tetapi cuba nilai dengan saya beritahu yang saya kata ada 3 nama ni. Sukun ada 3 nama. Yang pertama adalah nama dia sukun. Yang kedua adalah nama dia izhar. Apa dia izhar? Jelas Jelas. Jelas. Yang ketiga, nama dia apa? Satu lagi nama. Tak boleh lah ikhfa. Sukun tak boleh. Sukun dia tak ada masuk ikhfa. Ikhfa ni dia lari daripada sukun. Sukun ni adalah jelas. Yang ketiga adalah makhraj. Kenapa jadi makhraj? Kenapa dia makhraj? Kalaulah kita kata, kalau saya interview seorang anak murid ataupun seorang yang membaca Al-Quran, saya akan nilai ni. Ni je. Saya akan nilai yang ni je. Saya tak nilai dari segi idgham ke ikhfa iqlab bukan tak. Saya nilai dia ni. Apabila kita baca dengan ada tanda sukun ni, maka kerja dia kena ada 3 ni. Tiga nama ni, tapi satu kerja ni. Ini satu kerja. Iaitu kembali kepada makhraj. Kembali kepada makhraj. Macam mana saya kata saya di interview, saya nak tahu kata dia tu pandai tak pandai? Kalau dia boleh menjelaskan sukun dan kembali kepada makhraj, maka ia adalah orang yang hebat dan orang yang mengetahui berkaitan dengan makhraj Quran. Kita perasan ke tak? Kalau kita kata kita ambil huruf sa, sukun, contoh sa sukun. Kita kena jelas tak? Kalau kita ada tanda ni, ada tanda sukun lah. Kita kena jelas tak? Jelas iaitu izhar. Jelas di mana? Makhraj lah. Boleh faham tak tu? Sebab tu kalau kita baca Quran, kita baca dengan samilewa pada, kita kata jalan dia dengan sukun, tetapi kita tak tahu makhraj, dia tidak menepati. Bacaan kita tu dia akan jadi seperti mana? Seperti mana panggil samar pada sukun, pada makhraj. Dia lekat. Dia lekat betul-betul. Maksudnya kalau dia sukun, dia lekat betul-betul. Dia jelas dengan pada makhraj dia. Baik, contoh kita baca dalam surah Fatihah. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita biasa didengari macam tu. Apabila kita ambil berat berkaitan dengan sukun,
Kita mula dengan lam yang ada sukun. Dia ada tanda sukun Yang ada tanda sukun ni, yang ni yang ada tanda sukun ni. Dan yang ada pada sabdu sama juga. Yang ni tidak, yang ni tak termasuk. Maksudnya dua ni. Cuba kita kata kita buat keratan seperti ini. Kaedah saya adalah apabila kita dah ni, kita ambil keratan. Kita kata al dan ham. Tengok, mim mati dan lam mati sampai betul-betul pada makhrajnya. Dia tak boleh baca dengan alhamdulillah, dia akan bunyi alhamdu. Itu baru sampai makhrajnya. Itu dinamakan sukun. Kita tak boleh baca dengan alhamdulillah, dengan kita bacanya alhamdu, dengan jelas. Dengan lam tu rapat. Alhamdu. Baik. Kalau kita kata lillah pun sama juga dengan sabdu. Sukun yang tak nampak tapi kena baca sukun. Kita baca lillahi rabbil Adakah kita bunyikan sukun yang jelas ataupun kita sampai rapat dengan makhrajnya? Lillah tak. Lillahi rabbil, dengan kita bunyikan lillahi rabbi. Rabbi bersama enggak? Ada sukun pada sabdu. Kita baca rabbil alamin, dengan kita baca rabbil alamin. Tak sama. Dan bil dengan lam, dengan bil alamin. Boleh tak? Boleh faham tak tu? Nak cerita pasal ni jadi panjang lah. Jadi panjang pasal sukun. Baik. Jadi apabila kita bertadarus, yang hebat-hebat baca Quran yang lancar, kebanyakan yang ini dia kesalahan yang banyak pada bertadarus, iaitu pada tidak mengambil berat berkaitan dengan sukun. Sebab apa? Sebab tak faham sukun tu apa. Jadi sekarang ni kita faham dah sukun apa? Sukun adalah kembali kepada makhrajnya. Jadi panggil makhraj ni, dia terbahagi kepada dua. Dia bagi kepada dia ada keluar, dia ada keluar hidup. Itu makhraj. Tengok Yang pertama makhraj ni dia nama dia keluar dengan hidup, iaitu keluar dengan huruf yang berbaris dan kembali mati dengan huruf sukun. Itu nama dia. Sebelum kita nak sebut ba, maksudnya kita keluar daripada bibir dan bunyikan ba. Apabila dia sukun, dia akan kembali mati tempat dia, iaitu ab. Itu nama dia makhraj. Boleh faham tuan Imam? Itulah. Jadi jelas tak ni? Kena ulang mana? Cuba suruh saya ulangkan. Kena faham dah semua? Faham? Alhamdulillah. Apa-apa merajak dengan rojor situ. Baik. Kita tengok apa dia kanat baik. Kanat ta'mal. Jadi pada huruf ta ni sukun lagi. Sukun banyak sukun. Kalau kita kata pada huruf ta ni adalah sukun yang dalam kategori lebihan hamas, lebihan yang ada angin. Huruf ta ni, ini memang apa dia asal memang asal, bukan kita sebut saja, tapi dia ada asal dia. Kalau kita kata ta yang tidak bersambung, ta mati, dan dia ada tanda sukun, kita kena baca bunyi kanat gitu. Ataupun wajah yang ada satu lagi dengan baca tidak dibunyikan angin boleh, tetapi masyhur dengan bunyi sedikit angin. Kanat. Baik. Di sini tidak dibaca dengan ada angin, maka baca dengan bunyi kanat ta'mal. Sebab dia tak bunyi yang pertama. Betul dengan kaedah yang kita belajar, iaitu sukun yang sukun ada tapi tidak dibaca. Sukun dia ada tapi tidak dibaca. Maksudnya itu pada huruf yang tidak ada tanda sukun. Baik.
Kalau kita buka Al-Quran, semua huruf yang tidak ada tanda sukun, dia tak dibaca dengan sukun. Sebab tu jangan pandai-pandai kita nak baca ikhfa yang bunyi an gitu, tak ada. Dia tak ada bunyi macam tu. Dia kena bunyi dengan hilangkan jelas dia, sukun tu. Sukun maksudnya jelas dan kembali kepada makhraj. Jadi apabila kita baca bunyi ikhfa dengan kita jelas nun, salah. Walaupun kita dah tahu ikhfa, tetapi kita baca tu, cara membaca, kaedah tu salah. Seperti mana in kuntum, kita kata kuntum tadi, nun mati bertemu dengan kaf, kita baca in kuntum. Salah tu. Sebab di nun tu tidak ada tanda tu. Di atas nun tidak ada tanda. Boleh ke ni? Boleh. Baik. Ya. Baik. Kalau idgham mutamasilai adalah idgham huruf yang mati bertemu dengan huruf yang sama tapi hidup. Hidup. Baik. Itu tak apa. Kita teruskan. Lepas itu. Kita tengok yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Nama tu agak susah, tapi kalau kita kata di segi huraian adalah qarib. Qarib ni dekat, yang berdekatan. Yang berdekatan, apa yang berdekatan? Iaitu penemuan huruf yang mati dengan huruf yang berhampiran bunyi dan makhrajnya, seperti mana huruf kaf dengan huruf qaf. Jadi kaf ni duduk di mana? Kaf, ka. Kalau qaf di bawah, lam di mana? La. Dan ra di mana? Ra. Ini mutaqarribain ini kena jelas. Kena bagi tahu dengan tulisan, tidak tak faham. Baik. Jadi mutamasilai tadi adalah benda yang sama, makhraj yang sama, ta bertemu ta. Baik. Ini berkaitan dengan makhraj. Kalau kita kata makhraj ni, kalau kita qaf, dia duduk sini, qaf. Ni pangkal lidah ni, qaf di sini. Kaf di mana? Kaf di atas sedikit. Kaf di atas. Jadi ini dinamakan qarib ataupun mutaqaribai, dekat. Qaf dengan kaf, dekat. Baik, kalau lam dengan ra, ra di sini. Dia atas tunjuk hujung lidah ni. Ra di atas ni, lam di mana? Lam di bawah. Lam di bawah. Jadi ini dinamakan dekat. Apabila dekat, maksudnya dekat dia ni adalah dekat pada makhraj, itu dah dinamakan mutaqaribai. Jadi cara kita membaca iaitu kena gunakan salah satu daripada hurufnya, tidak baca dua-dua. Kena baca satu saja. Seperti mana contoh dia bagi, panggil qaf dengan kaf nanti ada belakang tu. Tapi kita tengok lam dengan ra. Kita tengok lam dengan ra. Wakul. Wakul. Baca wakul tak? Ada tanda mati tak di atas lam? Tak ada. Kalau tak ada, jangan baca. Sebab dia sukun yang tidak dibaca. Kalau tidak ada tanda sukun, jangan pandai-pandai kita nak baca huruf tersebut. Maka ni kita kena terus kepada ra. Dia tak baca ni. Sebab apa tak baca? Rojul kepada ni. Rojak kepada sini. Ini, pada ni. Rojak kepada sini balik. Kalau huruf yang ada tanda, kena jelas. Kembali kepada makhraj. Ini pun sama. Walaupun tak nampak sukun, tapi kena jelas. Kembali pada sukun. Yang ketiga, kalau tidak ada tanda sukun, maka dia sukun, tapi tidak dibaca sukun. Ada siapa beritahu tak? Kalau tak tahu, macam mana kita nak cerita, nak laksanakan satu-satu benda kalau tak tahu? Kita nak luahkan tu, kita tak tahu. Sekarang ni kita kena tahu. Mudah saja. 3 sukun ni yang terpencil sikit lah. Kalau kita kata yang sabdu, okey lah, tak masalah. Ini pun sabdu pun kita tinggal banyak. Bismillah tu tak betul-betul lagi. Bismillah dengan ada sabdu tu. Baik, yang ni kalau tidak ada tanda, maksudnya baca dah dengan terus kepada huruf yang ra. Jadi itu dinamakan mutaqarrib. Mutaqarrib apa dia? Lam dengan ra dekat.
Baik, kalau kaf dengan qaf ni ada, iaitu di dalam surah Mursalat. Surah Mursalat iaitu belakang sekali kita tengok. Contoh dia ada sini. Contoh dalam buku kita ada. Baris yang kedua, nakhluqukum. Nakhluqukum, kita tengok. Baik, huruf qaf ni ada tanda tak? Huruf qaf ada tanda tak? Huruf qaf tu ada tanda tak? Ada tanda sukun tak? Tak ada. Jangan cuba nak baca. Nakhluqukum. Jangan nakhluqukum lah. Mana terus kepada lam ini kepada kaf. Ni nama dia idgham ni. Ni idgham di sini ni. Ini panggil idgham ni. Ni masuk. Itu panggil idgham. Idgham maksudnya lam dimasukkan dalam kaf. Jadi bacanya nakhluqukum. Tidak ada baca nakhluqakum. Tidak. Sebab apa? Sebab dia qaf dengan kaf ni berdekatan pada makhraj. Dekatan pada makhraj. Boleh faham Alhamdulillah. Baik, kita tengok satu lagi. Kita tengok satu lagi yang nombor 3, iaitu idgham mutajanisain. Idgham sejenis. Sejenis maksudnya tempat yang dikeluarkan makhraj ataupun kembali kepada makhraj, iaitu tempat yang sama tapi huruf lain-lain, tetapi tempat yang sama. Apabila kita sebut huruf da, di mana kita tekan? Da. Di mana kita tekan? Hujung lidah di siratan gusi. Kata disebut ta, ta. Di mana? Tempat yang sama. Itu panggil tempat yang sama. Maksudnya mutajanis ni sejenis. Tempat yang sama. Apabila kita kata ta dan da dan to, sama tu, tempat yang sama. Jadi huruf yang sama dan huruf lain-lain tetapi sama tempat yang kita letak makhraj, maka itu dinamakan mutajanisain. Ataupun dengan bahasa Melayu kita, sejenis tempat makhraj keluar. Gitu. Seperti mana huruf ba dengan mim. Dia bagi contoh sini, huruf ba dengan mim. Jadi tak huruf ba dengan mim? Ba di mana ba? Ba. Kalau ma? Kalau mim? Ma. Sama tak? Apabila huruf ba dengan mim bertemu, maka dia akan keluarnya idgham. Tapi di situ dia akan jadi idgham yang ada dengung. Jadi idgham mutajanisai ini dia ada salah satu dia ada satu huruf dengan ba dengan mim. Dia ada satu bacaan yang beza dengan huruf lain. Kalau mutajanisai, kalau kita kata za dengan kita kata ta dengan da, panggil dia za dengan sa, dia tak dengung. Tetapi kalau ba bertemu dengan mim, maka dia kena dengung. Seperti mana contoh dia bagi sini, irkam ma'ana. Baca dia kam ma'ana. Itu istimewa sikit pada mutajanisai pada huruf ba dengan mim. Baik. Contoh pada mutajanisai tadi. Kita tengok mutajanisai. Contoh dia. Yang dikatakan setempat tadi lah. Ada huruf yang dia katakan setempat. Ada kalau kita kata huruf za, huruf ta dan huruf dha. Ini sejenis ni. Sejenis makhraj. Kita kata huruf ni za ni. Da, ta, to. Ini sejenis. Ini sejenis. Baik. Ada lagi yang sejenis. Itu saja yang di. Tapi ada lagi sejenisnya yang akan sama tapi dia tak termasuk dengan seperti mana huruf zai, huruf sad dan huruf sin. Ini sejenis kan ni? Sejenis. Tapi tidak dimasuk di dalam idgham mutaqaribah, idgham mutajanisai. Tapi dia sejenis juga, zai. Sebab tu di dalam surah Fatihah boleh baca tiga-tiga ni. Kalau qiraat, dia ada qiraat yang baca dengan zai, dan qiraat yang baca dengan sad, dan qiraat yang boleh baca dengan sin. Di mana? Di sirah. Boleh baca zi.
Ziratal ladhi. Itu tak sesat kita jangan guna itu qiraat. Kalau kita belajar boleh baca dengan sad yang kita punya, yang kita belajar semua itu sad. Boleh baca dengan sin, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada di dalam Quran yang kita baca, ya ada musaitir, saitir dengan musaitir. Quran tu dia ada tulis sad kecil dengan sin kecil tu. Dia ini, tapi ini dia tak termasuk dalam mutajanis. Dalam Quran dia tak ada berlaku. Tapi kalaulah kita kata huruf za bertemu dengan sa, maka za ini tidak dibaca. Seperti mana kita tengok contoh dia pada contoh ni. Contoh buku kita, seperti mana za bertemu dengan dha. Sa bertemu dengan za. Yang satu lagi ni, ta bertemu dengan ta. Ada dua tempat dalam Quran. La'im basatta. La'im basatta. Yang baris daripada bawah pada yang ketiga. La'im basatta tu adalah ta. Ta bertemu dengan ta. Maka ta itu tidak dibaca, maka baca dengan ta. Kalau kita baca dengan ta, dia akan bunyi macam mana? Basata ta. Di sini baca dengan basatta. Basatta. Adakah kita kena berat pada ta? Dah ta itu dinamakan idgham. Dah ta itu dah dimasukkan dalam ta. Jadi kita kena berat kita terus kepada huruf ta. Walaupun dia tak bagi huruf sabdu, dia tak bagi sabdu. Ada yang tanya, kenapa tak bagi sabdu di situ? Jawab guru, huruf ta itu lebih hebat daripada ta dari segi sifatnya. Jadi ta ini adalah huruf yang pangkal lidah terangkat, iaitu istifal, dan huruf yang itbaq. Jadi ta itu tidak macam huruf yang tidak terangkat pangkal lidah dan tidak terangkat lidah. Jadi ta itu dia rendah martabat daripada ta. Itu jawapan gurulah. Yang sebenarnya Allah Ta'ala beri itu ada hikmahnya, tapi itu jawapan yang kita boleh faham. Kenapa tak letak pada ta itu sabdu? Jawapannya ta itu lebih tebal, lebih tebal daripada huruf ta. Jadi kita baca bunyi macam mana? Basatta. Itu tak boleh. Itu kena sebelah tu. Itu korban dah tu. Basatta, tidak basatta. Kenapa kena baca basatta? Orang tanya sekali lagi. Sebab ta itu hukum idgham. Idgham tu apa dia? Masuk di dalam ta. Itu cara dia. Cara kita berhujah. Kalau orang tanya kenapa huruf ta itu tak bunyi? Sebab ta itu dah diidgham di dalam ta. Dan dinamakan idgham apa? Sejenis mutajanisain. Itu yang tak sahabat. Ada dua tempat lah Quran saya. Dua tempat je. Dalam 30 juzuk Quran ada Ustaz. Dua tempat tak saya. Ada cerita Fir'aun satu. Saya cerita Fir'aun. Dia satu lagi cerita tak ingat. Baik. Kita tengok kalau kita kata yalhath, sa bertemu dengan za. Mana sa itu tidak dibaca. Kembali kepada sukun yang kita bagi tadi. Kalau sukun yang tidak ada standar sukun, maksudnya huruf itu walaupun sukun tapi tidak dibaca. Boleh faham tak tiga sukun tu? Tiga yang sukun tu? Boleh faham tak? Sukun yang pertama ada tanda, kena jelas. Sukun yang kedua tak nampak, tapi kena jelas pada sabdu. Sukun yang ketiga tidak ada tanda, maka tidak dibaca. Maksudnya tidak dibaca ni macam mana? Tidak dibaca dan bacanya tidak dijelaskan. Boleh. Tidak dibaca dan tidak dijelaskan. Jadi mudahlah kalau kita jumpa huruf sukun yang tidak ada tanda tu, jangan cuba-cuba nak bunyi huruf tu. Jangan. Boleh faham tak tu? Ni kaedah. Ni sanad ni. Sanad daripada saya. Boleh guna tu. Ustaz Azmi katakan macam tu. Buatlah. Kalau nun yang tidak ada tanda, jangan bunyikan nun. Bunyikan samar ataupun bunyikan tak jelas. Ni sanad lah. Boleh guna. Kalau takat tu saja, takat saya nak kalau kita kata takat kita baca, lepas tu kita tegur misal.
Ada orang tanya, bersanad dengan guru. Saya boleh tahap ni saja, yang guru saya bagi tahu, macam tu. Maksudnya, itu pun dah sah. Tapi kalau nak tahu selanjutnya, so dia bersembang dengan guru tu. Itu cerita dia. Boleh faham tak tu? Baik. Kita tengok baca za dengan za. Macam mana bunyi? Adakah huruf za tu bunyi? Tidak. Contohnya kalau kita kata kaedah yang kita nak tahu, za tidak ada tanda sukun, maksudnya dia tidak dibaca, maka bacanya terus kepada huruf za. Idzalamtum. Idzalamtum. Bukan idzalam. Idzalam tidak. Bacanya idzalamtum. Yang akhirnya, yang ini adalah istimewa. Apabila huruf ba dengan mim sejenis tempat, iaitu bibir mulut bertemu dengan ba sejenis bibir mulut dan mim bibir mulut, maka bertemu di sini. Di sini dia beza sikit, istimewa, dia ada dengung. Iaitu satu tempat saja dalam Quran. Ya bunayya yarkam ma'ana. Ya Tuan Syekh ada ni. Tuan Syekh ada apa nak tanya? Baik. Inilah cerita dia pada idgham. Idgham ada 7 Idgham ada 7. Tetapi adakah ada lagi? Ada idgham lagi tu. Tapi yang ni kita kata yang 7 perkara, yang 7 saya bagi tu adalah yang masyhur lah. Terkena ada lagi banyak idgham tu. Tapi idgham yang masyhur. Boleh tak idgham tadi? Idgham mutamatsilain bertemu bersama-sama serupa. Idgham mutaqaribain iaitu huruf yang berdekatan, seperti contohnya lam dengan ra dan qaf dengan kaf. Itu tak payah tu yang kedua mutaqaribah itu. Tetapi kalau kita kata kita belajar huruf mutaqaribain, huruf mutajanisain, huruf mutaqaribain. Mutaqaribain yang paling banyak sekali kalau kita belajar. Yang paling susah sekali adalah mutaqaribain. Banyak pecahan dia. Dalam buku, kalau kita kata buku tajwid tu, cerita pasal idgham mutaqaribain, sangat banyak. Sangat banyak. Tengok cerita dia. Tapi kalau di dalam biasa-biasa buku, dia ada 4 huruf tu je. Lam bertemu ra, qaf bertemu kaf. Tu je. Tapi kalau betul-betul buka dalam buku, mutaqaribain yang paling banyak sekali. Mutaqaribain yang paling banyak sekali. Baik. Habis cerita tu. Baik, kita tengok apa yang wakaf. Ada soalan? Kalau soalan silakan. Kalau tak faham berkaitan dengan tadi, baik. Berkaitan dengan sifat juga. Dalam hukum tu, dia kepada makhraj banyak. Kalau kita kata dari segi sifat, dia ada persamaan juga. Sebab qaf, cuma dia beza di antara kaf dengan qaf ni, dia ada 3 bezaan. Kalau qaf dia ada pangkal lidah. Kalau kaf dia pangkal lidah juga, tapi bukan di pangkal lidah yang disebutkan dengan terangkat, tidak. Ka dengan qa lain, itu beza dia. Yang keduanya kaf ada angin, ada hamas, tapi qaf tidak ada angin, tidak ada hamas. Kalau kita sebut ka, ak dengan qaf, ak, ya. Dan ada satu lagi bezaan dia adalah qalqalah dengan tidak ada qalqalah. Itu beza dan dia sifat. Cuma dia tak ada kepada sifat, dia kepada makhraj. Kepada makhraj yang berdekatan. Di situ. Itu yang perbezaan di antara ulama. Tapi bagi saya adalah qaf itu dah dimasukkan dengan kaf, maka kaf mengambil tempatnya kaf. Mana nakhluqukum. Begitu. Ya, seperti mana basatta tadi lah. Sama. Ia tak ada situ. Dia akan kembali kepada huruf yang idghamkan. Itu nama dia idgham. Maksudnya huruf yang diidghamkan adalah kaf. Kalau qaf bertemu kaf, mana kembali kepada huruf idgham, dimasukkan. Maksud dia masuk rumah kawan tu, maksudnya dia kena serah kepada tuan rumah tersebut. Hilang. Tapi ada ulama bicara,
Ada juga yang mengatakan ada juga bunyi ketebalan qaf. Ada. Tapi bagi saya yang saya pegang adalah lebih kepada, saya tak ada kata yang lain salah, tapi lebih kepada huruf kaf. Kaf. Saya rasa adalah yang ulama guna. Tapi bagi ramai yang bagi saya belajar adalah kepada kaf lah, kepada yang huruf kaf. Nak kata satu wajah tu taklah berani. Saya pun ilmu pun tak ada lah sehebat orang-orang yang, tapi bagi saya ada yang ilmu saya ada, no? Mana boleh bersanad dengan saya, iaitu pada bunyi kaf dan pada bunyi huruf yang diidghamkan lah. Begitu. Cerita ni Quran memang luas. Tengok cerita-cerita pasal sukun tu pun macam mana dah berlambak lah. Tak ada sukun yang jelas tu, itu pun dah pecah daripada 11 perkara lagi. Sukun yang jelas tu kena pecah kepada 11 perkara lagi. Allah, macam mana dia kat 11 perkara tu yang kita dah pernah sebut? Sukun yang ada hamas, sukun yang ada qalqalah, sukun yang ada inhiraf, sukun banyak itu 11 perkara pula. Sukun yang jelas tu lah, yang ada tanda tu. Baik. Jadi kalau kita baca dengan keratan, maksudnya kita kata alhamdu. Kalau kita baca alhamdu, mana huruf lam itu lebih kepada sukun apa? Kalau kita kata jelas, tapi jelas kepada apa? Contohlah, apa? Jangan fikir banyak-banyak. Saya tanya ni bagi bergerak sikit lah, tapi saya jawab nanti, insyaAllah. Kita kata huruf lam itu lebih kepada apa? Lebih kepada inhiraf, izhar lah. Dia memang jelas, tapi dia ada lebih, dia ada lebihan pada apa? Inhiraf. Apa dia inhiraf? Iaitu melencong. Mim tu lebih pada apa? Kalau ham lebih pada apa? Jelas, sebab dia ada tanda sukun tu. Lebih pada apa tu? Itu lebih pada gunnah. Hamdu. Sebab tu kita baca dia bunyinya lemah lembut, sebab dia ada sambungan tu. Jadi bukan kata sukun bunyi alhamdu, tidaklah. Itu bunyi keras, tak ada, itu tak ada sambung tu. Dia kena bunyi alhamdu hujung itu masuk di dalam dia jelas pada sukun yang pertama, iaitu sukun yang ada tanda. Itu. Sebab tu lah kalau kita nak menegur siapa-siapa pun tak boleh, sebab kalau kita tak belajar itu elan. Tegur pun jadi bergaduh. Sebab apa? Ilmu bukan satu perkara yang kita bahas. Mana apa yang ada, alhamdulillah, bersyukur. Tetapi kita kena belajar lah. Kita kena belajar. Begitu. Lepas tu saya tak ada ilmu, saya bertegur-tegur ni, saya larang. Kalau nak belajar boleh. Kalau nak tegur, saya tahu tak akan jadi baik, dia akan jadi bergaduh. Begitu. Sebab tu nak tahu, nak reti, kena belajar. Alhamdulillah. No, Syekh nah. Baik. Kita terus kepada, ada lagi soalan? Kita tak baca lagi, nanti kita akan baca nanti. InsyaAllah lama lagi kita ni, di antara kita ni, InsyaAllah kalau ada jodoh lama lagi. InsyaAllah. Baik. Baca tu jangan risau. Baik, kita akan bagi. Baik, ada lagi soalan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Basatta. Tak ada. Tak ada sabdu pada to lah. Tak ada sabdu. Tu saya kata tak ada sabdu. Sebab apa? Sebab to itu orang hebat lagi. Mana paku dia 3, bukan paku 2. Itu dia. Itu. Dia kedebel lagi lah. Orang Kelantan tu dia kedebel. Sebab apa? Dia dinilai dari segi macam qaf dengan kaf tadi lah. Macam to dengan ta memang beza tu. Sebab to dia ada huruf yang pangkal, huruf tebal, ada pangkal terangkat, dan huruf to adalah keseluruhan pada 29 huruf tu, dia yang paling hebat. To yang paling hebat, yang paling kuat sekali adalah huruf to lah. Yang paling lemah adalah huruf tu, huruf ha, bukan huruf ha, huruf ha tu, hati tu. Itu yang paling lemah sekali. Baik.
Sebab isti'la dengan dia isti'la dengan ni, dengan itibak. To. Kalau isti'la tu pakai lidah. Kalau itibak ni sekali lagi lidah bersambung dengan isti'la, pangkal dan lidah sekali naik. Itu huruf to. Huruf to. Kalau qaf tu, kalau huruf qaf tadi dia hanya isti'la saja. Dia tidak ada itibak. Sudahlah. Kalau guna ni siap. Gelap mata. Kalau guna sesuatu itibak. Tapi tak apalah, lama-lama dia pernah dengar dulu. Bagi dia pernah dengar dulu. Tak apa. Lama-lama dia lekat lah tu. Alhamdulillah. Apa-apa pun. InsyaAllah. Baik, kita tengok pada pelajaran 20. Masa ada lagi sikit insyaAllah. 7.30 terbertilah. Alhamdulillah. Masa sekarang ni dia subuh makin awal. Alhamdulillah, bersyukur. Dia terkejar masa Allah kalau subuh. Baik, kejar pukul 7.30 tu lah. Kalau 7.30 lebih, tu dah bergelisah dah. Itu pun dah tukar position dah. Apa kali tukar dah tu. Baik, kita tengok yang satu lagi. Kita habiskan buku ni insyaAllah minggu depan ni. Boleh kot dah. Kita mula buku baru lah, insyaAllah. Kita tengok tanda wakaf. Tanda wakaf ni adalah tanda yang biasa kita jumpa. Ya, insyaAllah. Baik. Buku ni berlaku lah. Tak tahulah mana. Dulu saya beli sana 20 ringgit, 20 apa tu. Tak jadi 25. Lepas tu 27 lah tadi. 27 lah. Allah. Ramai orang. Sebab dia basic yang mudah faham. Dia basic yang mudah faham buku. Dia tak ada serabut pun. Kalau kita baca sendiri pun kita boleh faham. Baik, kita tengok tanda wakaf. Di dalam Al-Quran ada tanda wakaf seperti mana simbol mim. Kata dalam Al-Quran terdapat tanda-tanda wakaf yang perlu diperhatikan. Iaitu ketika membaca Al-Quran, guna tanda-tanda tersebut adalah untuk memeliharakan kesempurnaan makna. Jadi kalau kita tak faham makna, itu masalahnya. Tetapi apabila kita tak faham makna, kita cuba tumpu. Kalau jumpa pada tanda-tanda wakaf ni, kita wakaf lah. Yang boleh wakaf lah. Seperti itu. Jadi sempurna pada makna. Orang Arab dia faham. Orang Arab yang tak belajar tak faham juga. Tapi orang Arab yang belajar Quran, apabila dia dengar Quran, dia jadi apabila kita baca wakaf tak betul ni, dia jadi nak makan. Kau tak makan dia ni. Jadi dia berhenti ni makan. Belum. Lepas tu tamu ni makan. Maksud contoh yang tu. Dia berhenti di sebelum. Dia ni nak makan ke tak nak makan? Kalau kita kata kita dengar tu. Maksudnya wakaf tak bertempat. Jadi tak betul lah. Jadi tak sempurna dari segi pendengaran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah yang telah dinukil oleh para ulama, para sahabat dan sampai sekarang, iaitu cara memberhenti. Dia ada satu lagi berhenti Jibril. Dia tak sebut di sini. Tapi saya bawa buku ni ada wakaf Jibril, wakaf Jibril 10 tempat dalam Al-Quran wakaf Jibril. Tapi insya-Allah sempat kot kita cuba. Ini huraiannya. Seperti mana huruf mim, mana macam ni lah mim yang ada dalam Quran. Kalau ada jumpa mim macam ni, mana kita kena mesti berhenti. Ini berhenti. Memang tak boleh kita nak terus dalam surah Yasin ada. Surah Yasin ada satu tempat Yasin. Iaitu mim, iaitu mesti berhenti. Mim. Dan yang kedua adalah lam. Lam ni tidak boleh berhenti. Mamnu'ul wakaf ataupun tidak di tapi lam di sini, lam sekarang ni Quran baru yang dicetak di Madinah ke di Mekah ataupun di Malaysia kita tidak ada lam. Tak ada lam, tak ada. Quran baru ni tidak ada lam. Ini adalah fatwa mereka lah. Fatwa yang mereka yang qura, mereka ahli Quran. Jadi lam tidak ada sekarang. Tapi Quran lama ada. Quran tafsir Quran yang cetak lama adalah lam tu, lam kecil tu. Lam boleh, lam tidak boleh berhenti tu. Tapi mana nak kita boleh guna? Guna ajalah. Yang ada lam kita berhenti. Kalau tidak ada lam, hantam sajalah. Begitu. Mana itu fatwa mereka. Baik. Ya. Hamzah Ustaz satu je lah. Tapi banyak tempat lah, beribu-ribu tempat. Tapi satu tu je lah Hamzah Ustaz. Hamzah Qata pun sama juga.
Hamzah qata'. Oh, nama apa teruk nah. Qata'a. Mana si huruf qaf dan ta'. Qata' ni jelas. Hamzah yang jelas tulisan. Sebab qata'. Sama juga. Satu je Hamzah Ustaz. Tetapi tempatnya banyaklah. Baik. Huruf jim, tengah huruf jim iaitu boleh berhenti ataupun teruskan. Harus atau jaiz. Dimasukkan jaiz. Jaiz mana harus diwakaf dan harus diteruskan. Baik, kalau qaf dengan lam ni baca dia, masa saya guru beritahu baca dia adalah qili. Qili ni maksudnya lebih baik berhenti. Qaf dengan lam ni baca qili. Qili. Iaitu lebih baik berhenti. Dan kalau yang seterusnya sad dengan lam iaitu sili. Sili adalah wasal. Maksud lebih baik kepada terus. Lebih baik kepada terus. Jangan berhenti. Lebih baik. Bukan jangan ya, sorry. Boleh berhenti tetapi lebih baik pada terus. Itu salah. Baik. Ini yang seterusnya titik 3. Titik 3 ni baina wa baina, di antara pilihan. Kita nak berhenti di mana? Yang titik yang tiga yang pertama ataupun titik 3 yang kedua. Tapi di antara dua tu kena berhenti sekali ya. Bukan berhenti 2 kali. Bukan kata titik yang ketiga yang pertama kita berhenti, titik 3 yang kedua kita berhenti. Tidak. Maksudnya di antara 2 titik 3 tu, dua tempat titik 3 tu berhenti di mana satu. Berhenti di awal ataupun tidak. Ada contoh di belakang tu. Dan seterusnya adalah huruf sin. Huruf sin ni mana huruf sin? Saktah. Saktah ni adalah berhenti sebentar tanpa bernafas. Mati kalau tak nafas. Kalau di segi dia tulis lah macam tu mati ya. Berhenti tanpa bernafas. Sudah. Nyata berhenti tanpa bernafas maksudnya dia sambung dengan nafas yang sama. Tanpa menarik nafas yang lain. Itu dia. Saya pun kalau baca tu terkejut juga. Dia suka berhenti tanpa bernafas. Tanpa bernafas mati. Maksud dia adalah tanpa bernafas yang tanpa mengambil nafas yang lain. Berhenti sekejap. Mimma ruqadina hadha. Segitu. Seperti mana dalam surah Kahfi? Apa dia? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san. Berapa rakaat berhenti tu? 2 gerak. 2 gerak. 2 ataupun gerak 2 jari. Ataupun 2 harakat. 2 harakat. Mana kata kita mimma qadina mimma ruqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu bagi cara saktah tu. Jangan cepat. 2 harakat. Berhenti tu 2 harakat. Na tu asing, tak masuk. Na marqadina itu adalah mat asli. Yang kita berhentinya lepas pada na panjang tu dan kita berhenti 2 harakat. Ini baca Yasin pada hari Jumaat tu jaga-jaga. Yang khalifah tu. Khalifah pun jangan laju situ, ajar sama. Dia mim marqadina hadza. Itu tak betul lah, dia kena ada 2 harakat situ. Boleh tak boleh tu dia tak salah lagi daripada kaedah lah. Maksudnya kaedah di situ ada saktah, kita bagi hak saktah dia. Jadi kalau kita langgar tu maksudnya kita dah masuk di dalam orang yang tak pandai tu, orang yang tak belajar lah tu. Neraka. Ini neraka. Ya betul neraka Tuhan lah. Maksudnya itu kaedah Tuhan yang nak. Setiap apa yang kita buat pada Quran, bunyi kokek-kokek itu pun dia ada hikmahnya dalam Quran ya. Sebab itulah kajian orang yang muzik ni, orang muzik di Amerika banyak yang masuk Islam. Dia berkaji Quran, ada tonton yang dalam gitar mereka tak wujud, dalam piano mereka tak wujud. Sebab ada tonton yang dalam Quran yang mereka tak jumpa. Ada tonnya. Pelik-pelik. Bunyi wiau ada macam-macam Quran dia. Sebab tu Quran ni disebutkan sebagai suara makhluk yang ada pada dunia tersebut. Itu sudah. Suara makhluk maksudnya lembu buat dalam tu, suara lembu, suara kambing, suara apa semua ada dalam Quran. Semua makhluk ada suaranya di dalam Al-Quran.
Sebab tu apa dia? Allah Ta'ala memberi kepada manusia apa yang dia tak boleh buat. Monyet kalah, menangis monyet tengok manusia duk jadi dinastik. Betul, manusia ni pandai sungguh. Apa dia yang hebat naik gunung, manusia hebat daripada binatang, menangis binatang tu yang bajak gunung tu. Manusia bajak gunung boleh. Sebab tu manusia ni Allah Ta'ala memberikan Quran adalah ciptaan Quran ini kepada rahmatan lil alamin. Jadi semua apa yang di dunia ini ada dalam Quran. Itulah Quran yang dihebat. Dia kata Quran syafaat. Quran jadi pembantu, bukan dia hanya pembantu dunia dan akhirat, insya-Allah sekali. Begitu, baik. Ya. Nun kecil. Nun kecil ni kita tak sampai lagi ni. Duduk belakang 21 tu. Muka surat 86. Nanti kita akan buat huraian. Minggu depan sekali teman kita habiskan. Nun kecil tu ada belakang tu. Dan ada doa, ada bacaan sejadah kita tu, sajadah wajhiyal ladzi pun ada situ. Ini kita kena ambil sanad dengan saya lah. Sajadah wajhiyal ladzi ni kita nak suruh baca seseorang. Iaitu doa sejadah. Doa tilawah. Insya-Allah. Ya. Dia boleh baca dengan berhenti. Ya ada kili di situ. Maksudnya dia boleh berhenti. Mana kita tak ada kata suruh panggil tu kepada saktah, boleh dengan kita berhenti, boleh. Sebab situ dia ada qili situ, dia ada wakaf aula. Tapi kalau kita nak saktah pun boleh. Itulah. Seperti mana iwajah jugalah. Iwajah boleh berhenti, ulama kata. Tak ada masalah, itu kita dapat ma'iwat. Tapi apabila kita teruskan saktah, dia akan dapat saktah. Jadi pahala itu jangan kita biarkan. Gitu. Kita ambil je lah apa yang telah dia ada. Baik. Jadi kita tengok ni apa dia muka surat 84 ni ada contoh-contoh yang dia bagi seperti yang baris yang pertama itu masalah, berarti di masalah. Itu mim tu, mim yang tu dah. Mim tu seperti dalam Al-Quran. Seperti mana kathira, wajib ada, harus berhenti dan harus teruskan. Kathiran boleh dengan iklab. Jim dan kili itu aidihim. Ya sama juga. Seperti mana Sulaiman, itu sili, kalau nak berhenti pun boleh, nak teruskan pun boleh. Benih wasal aula. Sulaiman tu wasal aula. Sihran tu boleh itu panggil apa, waqaf aula. Tu. Kalau sili sama wasal aula. Tengok baris daripada bawah, baris yang ketiga. Kita baca zalikal kitabu la raib. Kalau kita baca zalikal kitabu la raib fih, boleh berhenti macam tu. Nak berhenti di raib, mana kita ambil fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita nak berhenti di fih, maksudnya itu betul, benar. Pilih di antara titik tiga tu yang mana satu kita nak wakaf. Baik, kita tengok ini betul. Pada qalu ya wailana man ba'asana min marqadina, dia ada qili di situ dan dia ada saktah, dua sin dan saktah, boleh buat pilihan. Boleh. Kalau kita wakaf dengan kita baca saktah, jadi orang Arab dengar, ya, boleh terima. Kalau kita wakaf pun dua harakat juga. Kita wakaf misalnya mim marqadina, berarti kita ambil mahfaz lain. Hada dengan kita mim marqadina. Hada, jadi orang yang pandai Quran dia tahu berhenti itu, dia tahu berhenti. Cuma yang di kita melaksanakan apa dia saktah dengan nafas kita tu, ya Allah Ta'ala berkehendak seperti itu. Jadi maksudnya tidak lagi. Begitu. Jadi baca boleh dua qili, boleh berhenti dengan tarik nafas yang lain ataupun dengan guna nafas yang sama. Jelas tak ni? Tak jelas tak boleh, dia kena jelas. Tidak jadi macam lain nanti. Dia kalau cerita ni yang sebenarnya, kalau kita cerita sebenar tu panggil sanad, dia tak lari daripada secengkal. Dia kata tak sanad ni, orang cerita pasal cerita sikit je, dia bersemang, dia tambah dia 2 jengkal. Tu panggil tidak ada sanad. Sebab tu kita takut yang kita bersemang tidak ada bersanad ni. Jadi kalau kita bersemang bersanad, dia sejengkal, dia akan jadi sejengkal lah. Itu panggil sanad. Kalau kita kata contohlah, semang sikit, accident, okey, accident depan tu je, kan?
apa dia, luka di leher. Dia luka di leher. Mari orang yang kedua dia kata apa? Rebeh habis lah. Bagi orang yang tu putus terus. Putus. Itu dia panggil tidak bersanad, dia panggil. Tidak bersanad. Sebab tu sanad ni penting. Sejengkal. Baik. Waqila man labman, itu sama juga. Waqila man raqa. Itu bersama itu saktah. Dan huruf lam, kalau boleh kita baca mana kalau kita tak ada nafas, kita kata fala sarikha lahum wala hum yunsaruna illa, boleh kita ambil illa rahmatan minna wa mata'an ilahin kalau kita kata kita tak nafas. Wallahu a'lam bissawab. Ada wakaf lagi, yang wakaf ini wakaf yang tidak masyhur dan tidak dimasukkan, tak ada dalam Quran. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Huruf ta, huruf qaf dan huruf zai dan huruf tu. Itu baik. InsyaAllah minggu depan hasil lagi. Walaupun kita dapat buku, mungkin kita dapat buku ni, tapi kita teruskan pelajaran di 21 berkaitan dengan nun wasal. Ini pun sama ni. Allah, masih lagi dalam tadarus kita menjadi-jadi huruf nun wasal ni ataupun nun kasrah ni. Macam mana kita nak mengenali, dan insyaAllah saya akan jelaskan dengan kaedah kita dapat dapat mantap dan dapat kenal dan dapat apabila kita baca kita boleh melaksanakan, insyaAllah. Itu ada kaedahnya, insyaAllah. Jumpa minggu depan, insyaAllah. Dan kita sama-sama baca wajah fasajada wajhiya lilladzi khalaqas samaa khalaqahu wa saqqa sam'ahu, tu insyaAllah kita akan baca dan sebuah alhamdulillah. Jadi ya, itulah saya kata tadi. Itu adalah boleh baca dengan musaitir, dengan musaitir, sa dengan sai. Ada di antara, kalau sad di atas maksud baca dengan sad, kalau sin di atas baca dengan sin. Itu dia. Boleh tak? Baik. Boleh semua ni. Baik, itu saja saya, insya-Allah. Alhamdulillah kongsian kita. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh simpan soalan. Hari ni cukup dekat sini. InsyaAllah kalau ada soalan nak tanya, boleh simpan soalan tu. Baik. Bukan kita nak apa-apa, kita nak sama-sama pandai, kita sama-sama tahu kan. Dia kaedah ni 50%, sebenarnya 50% lagi kita tak pandai lagi. Yang 50% ni yang bahaya sebenarnya. Apabila dia dengar orang lain, dia nak salahkan dia. Jangan kita jangan guna 50% tu. Sebenarnya apabila kita belajar dengan orang lain nak salah aja, tak betul lah baca apa, pada hadiah sendiri betul-betul. Itu masalahnya 50% tu. Tu panggil kaedah. Alhamdulillah. Apa-apa kita jangan jadi macam tu, insya-Allah. Itu insya-Allah. Tapi kalau sampai tahap yang berubah makna, huruf yang kalau kita dengar dibaca hurufnya berubah, itu tak boleh dah. Maksudnya setakat mana boleh huruf tu masih lagi kekal dengan tidak ada lahan, tidak ada kesalahan yang besar, insya-Allah boleh kita. Insya-Allah, alhamdulillah. Baik. Tutuplah majlis kita. Baik. Mangat orang sebelah tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يهد قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi insyaAllah.